Sebelum ni awak dah tahu tentang Tan Sri Desmond Lim, iaitu Raja Bukit Bintang. Lelaki yang saya nak cerita ni pula adalah pemilik separuh negeri Johor. Korang tahu tak, setiap kali korang masuk ke Johor, sama ada melalui udara, laut maupun darat, korang sebenarnya sedang menggunakan harta milik beliau. Beliau bermula sebagai seorang penjual daging je, tapi hari ni beliau kawal pelabuhan lapangan terbang sampai ke bekalan elektrik di selatan tanah air. Nama beliau Tan Sri Sheikh Mokhtar Al-Bukhari. Dan hari ni saya nak tunjukkan korang satu rahsia besar bagaimana beliau buat duit yang boleh buatkan korang jadi pelabu hartanah yang lebih bijak. Apa yang Sheikh Mokhtar nak sebenarnya? Beliau bukan nak bina mall yang cantik-cantik macam pavilion. Visi beliau jauh lebih besar. Beliau nak kuasai gatekeeper atau pintu masuk ekonomi. Sebab tu beliau beli pelabuhan Tanjung Pelepas dan lapangan terbang Senai. Kenapa? Sebab beliau tahu di mana ada logistik, di situ ada peluang pekerjaan, dan di mana ada peluang pekerjaan, di situ harga hartanah akan meletup. Tapi ramai orang silap langkah. Bila dengar ada pelaburan berbilion ringgit masuk ke Johor, ramai berebut-rebut beli kondo mewah di tengah bandaraya bagai. End up kondo tu jadi bandar berhantu sebab tak ada penyewa. Apa kita patut belajar daripada strategi Sheikh Mokhtar? Beliau tak beli tanah di tengah bandar yang dah mahal tu. Beliau beli tanah beribu-ribu ekar di kawasan hulu ceruk macam Senai, Ulai, kawasan yang orang pandang sebelah mata je dulu. Beliau bawa masuk industri, beliau bawa masuk kilang. Bila beribu pekerja kena pindah ke situ, nilai tanah yang dulunya sen-sen je bertukar jadi beratus ribu ringgit untuk satu kaki persegi. Inilah kesilapan pembeli rumah pertama di Malaysia. Korang selalu beli rumah sebab dekat dengan mall, tapi korang lupa mall tu boleh tutup atau jadi suram. Infrastruktur macam pelabuhan dan lapangan terbang takkan berpindah dalam masa 50 tahun. Inilah yang kita panggil sebagai value driver. Kalau korang nampak jerung macam Sheikh Mokhtar mula beli tanah di sesuatu kawasan, itu tandanya kawasan tu bakal masak 5 ke 10 tahun lagi. Jadi pengajaran untuk korang hari ni, jangan jadi pembeli yang ikut-ikutan. Jadilah pelabur yang nampak aliran duit. Kalau korang dah ada RM300,000 sekarang, korang sanggup ke beli satu kondo di tepi mall atau beli satu rumah teras di kawasan yang jerung tengah bina industri? Tulis pilihan korang sekarang kat bawah. Saya nak tengok siapa yang ada minda billionaire. Jangan lupa follow saya sebab dalam episod seterusnya saya nak cerita pasal Empire Kayangan. Seorang yang berani ambil risiko bina empire hartanah atas awal. Korang tahu siapa? Kita jumpa di next video.